Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempersembahkan produk inovasi saya yang bernama iMuhaqqaf. iMuhaqqaf diperkenalkan bagi meningkatkan keberkesanan pentaksiran dalam subjek bahasa Arab tahun 5. Hal ini kerana ujian penilaian murid secara konvensional sering membebankan guru dan murid. Oleh itu, produk ini telah menggabungkan elemen permainan digital dan gamifikasi dengan mengaplikasikan AI bagi memastikannya lebih interaktif dan efektif. Tata cara penggunaan produk kami adalah seperti berikut. Yang pertama, para pelajar akan diberikan satu pautan laman sesawang Linktree. Pada laman sesawang tersebut terpapar soalan-soalan yang para pelajar perlu menjawab mengikut turutan-turutannya, daripada soalan 1 sehingga 50. Okey, kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Soalan 1 sehingga 12. Pada laman sesawang Z-Quiz ini merupakan laman sesawang yang kami akan menguji kemahiran membaca para pelajar. Para pelajar perlu bermain dan mencari buku. Setiap buku mempunyai soalan-soalan yang berbeza dan mempunyai tahap-tahap kesukaran yang berbeza. Pada akhir permainan, setiap kuis yang kami lakukan akan memperoleh markah dan para guru boleh melihat markah-markah yang telah dijawab oleh para pelajar. Okey, kita pergi kepada contoh permainan yang kedua. Permainan kedua merupakan kuis yang para pelajar perlu mendengar audio daripada video tersebut dan menjawab soalan-soalan yang diberikan. Di sini kita menguji kemahiran mendengar para pelajar. Dan seperti biasa, pada setiap akhir permainan akan diberikan markah yang diperoleh oleh setiap pelajar. Kita pergi pada contoh yang ketiga, di mana akan diuji kemahiran menulis para pelajar daripada daripada laman sesawang Seesaw. Seterusnya, kita pergi kepada laman sesawang Genially yang merupakan satu laman sesawang yang membawa kepada kuis yang interaktif. Di sini para pelajar perlu mendengar audio dan menentukan gambar-gambar berdasarkan audio tersebut. Dan yang terakhir, para pelajar akan menjawab soalan daripada laman sesawang Z-Quiz kembali. Tetapi pada kali ini mereka perlu mencari soalan-soalan daripada tanda soal yang berada di dalam air. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.